tazkirah pada hari ini ialah golongan yang diizinkan untuk berbuka puasa. Baik, sebelum kita pergi kepada golongan yang diizinkan berbuka puasa, kita lihat dulu apakah erti puasa. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari. Namun begitu, Islam memberikan rukhsah kepada golongan tertentu yang tidak mampu berpuasa. Baik, kita lihat kenapa Allah mengizinkan golongan ini untuk berbuka puasa sebagai dorongan ataupun semangat dan mendapat hidayah serta keredaan daripada Allah Ta'ala. Baik, siapakah golongan yang diizinkan untuk berbuka puasa? Baik, yang pertama ialah orang yang hilang daya upaya untuk berpuasa. Contohnya sakit perut. Jika mereka berpuasa, menambahkan lagi keuzuran tersebut. Baik, yang kedua ialah orang musafir dalam perjalanan yang menggunakan qasar, iaitu memendekkan rakaat solat. Contohnya perjalanan daripada Bentong ke Kelantan memakan masa yang panjang, dibolehkan mereka untuk berbuka puasa. Tetapi jika mereka merasakan mampu untuk berpuasa, mereka boleh meneruskan puasa tersebut. Baik, yang ketiga ialah golongan orang yang terlalu tua dan amat lemah untuk berpuasa. Seterusnya, yang keempat, orang yang tersangat lapar dan dahaga. Contohnya orang yang kerja berat. Jika diteruskan, ia akan mendatangkan mudarat, umpamanya bekerja di tengah panas dan mengakibatkan keuzuran. Yang kelima, yang terakhir sekali ialah perempuan hamil atau perempuan yang menyusukan bayinya. Dan apabila ia berpuasa, boleh memudaratkan diri ataupun bayi tersebut. Baik, terdapat 5 golongan yang diizinkan untuk berbuka puasa, iaitu, kita ulang lagi sekali, iaitu orang yang hilang daya upaya, orang musafir, orang yang terlalu tua dan amat lemah, orang yang sangat lapar, dan akhir sekali ialah perempuan hamil ataupun perempuan yang menyusukan bayinya. Baik, setakat itu sahaja tazkirah pada hari ini. Semoga kita dapat menjalankan ibadah di bulan puasa dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.